Abang, ayah-ayah, air filter ni penting tau. Ini penapis angin. Jangan tinggalkan dia, jangan lupakan dia. Beri murah saja, mudah untuk diservis, mudah untuk ditukar. Kenapa gagal lagi untuk tengok benda ni? Air filter ni untuk tapis angin supaya angin yang masuk ke dalam enjin bersih. Ni kotor ke tidak? Bila kotor, bayangkan angin yang kotor tu masuk ke dalam enjin. Macam tak ada apa-apa kan? Motor ni datang buat spek FZ kepada kita dah buka pun top set dia. Bila angin kotor masuk disebabkan air filter ni abang tak jaga, tengok masuk ke dalam intake ni. Ini intake tau. Angin masuk. Bila lubang angin masuk pula kotor, abang tengoklah kepada valve abang belah dalam ni. Akan mudah untuk valve bocor bang. Akan mudah untuk loss compression bang. Abang punya valve ni boleh jadi tak sekata bang. So abang daripada elok-elok compression okey, boleh elok daripada pick up boleh jadi tak pick up bang. Itu semua kesan jangka masa panjang hanya sebabkan abang tak ambil tahu, tak nak jaga air filter. Abang nak pakai air filter macam ni ke, nak pakai yang racing ke, tak kisah. Yang penting abang jaga. Nak balik kampung, pastikan korang cek benda-benda asas ni. Korang boleh ambil package major service dengan kita macam biasa. Ingat kita berbaki 5 hari lagi sebelum kita cuti raya pada 19 hari bulan 3. Link di bio, jumpa korang kat sini. Ingat, standard kilang je. Yang modi jangan datang. Bye-bye.